Hyundai Sonata pasang interior engine light. Pin light ni dia datang dengan welcome light. So masa kita on kereta, dia akan ada running welcome light. Welcome light ni dia akan jalan masa kita on kereta. Lepas tu dia akan tukar jadi mode yang kita sudah select. So tempat kita pasang ambient light ni, kat sini pintu ada satu line. Lepas tu door handle ada lampu. Di bawah storage ada, food light, juga dashboard. Mari kita tengok view dekat dalam kereta. Okay, ini pintu belakang. Lepas tu di depan. Okay. Ambient light ni dia punya mode control dekat handphone. So kita boleh tukar macam-macam mode dengan phone apps. So siapa-siapa ada minat nak upgrade ambient light, boleh datang kita punya kedai Rex.